Macam bida'ah bila nasi lemak digabungkan dengan menu western. Namun jangan terkejut sebab nasi lemak ni masih lengkap dengan sambal style Melaka. Dia punya pedas-pedas manja tu cukup rasa. Ada telur, kacang, ikan bilis, timun semua ada macam biasa. Yang buat dia lain, western dia bukan main-main. Kau boleh pilih chicken grill, chicken chop ataupun lamb grill. Semua datang sekali dengan potato wedges. Panas-panas, garing kat luar, lembut kat dalam. Harga pun tak kena cekik. Bawah 20 je untuk semua nasi lemak western. Cuma yang lamb grill tu je RM29.90. Tapi portion dia serius, puas hati. Kalau nak jimat lagi, kita ada menu nasi goreng daging baru RM9.9. Nasi dia goreng cantik, berderai. Daging pun tak kedekut. Banyak tau. Ataupun korang boleh try dia punya spaghetti carbonara. Yang ni spaghetti carbonara minced beef, likat berkrim. Daging dia pun banyak. Paling best masa sampai tu terus makan. Kepaduan. Boleh juga try dia punya menu baru yang ni, cheesy chicken loaded fries. Ada rasa-rasa ala pasta sikit macam bolognese. Semua ni menu baru. Boleh dah set lepak malam, makan-makan santai-santai dekat Pak Mail Western, dekat kandang ataupun dekat Cheng Melaka.